Sebab kami ni sibuk dengan hidup kami. Itu yang membuatkan kami ni tak layak. Wasiat ni tak adil. Apa dia? Berkebun tu. Tak logik lah ni. Kau berpoya-poya dengan duit abah tu. Boleh pula. Baik. Kau dengan Farid ni sama je. Tak sangka bodoh ni. Menyampak pula aku tukang kebun ni. Kau ingat aku percaya cakap kau? Ni semua tak masuk akal. Apa pasal nak berkebun tu dapat? Apa hak dia dapat rumah ni? Kau cakap senang lah. Kalau betul kau tak minta apa-apa, macam mana rumah ni berdapat kat kau? Sebab apa? Kau bagi tahu aku sebab apa? Sebab abah tu terlalu pentingkan orang luar. Tu masalah dia. Ni, rumah ni, inilah harapan kita nak dapatkan balik hak kita semula tau. Aduh, tak ada orang lain ke? Asyik kau minta duit. Cuba kau bagi aku duit. Jangan lupa like, share dan follow Dudrama.